So habit yang kedua tadi tu mewujudkan benda tu dalam kepala. Habit yang ketiga ni mewujudkan dia dalam nyata lah pula habit yang ketiga right, physical creation. Kalau siapa ingat lagi masa habit kedua tu dia bercerita pasal sebelum kita buat rumah, kita buat pelan dulu kan. Maknanya pelan tu adalah habit yang kedua lah. So dalam pelan tu lah, bukan kita dah buat. Contoh kalau semalam kita bincang ialah, siapa pernah pergi shopping mall, shopping kompleks, yang bila kita cari surau dia, kita tahu surau ni tak ada dalam design asal. Kan, macam dia dah siap, baru abang surau tak ada. Letaklah ceruk parking mana tu. Maknanya dia tak ada dalam design kan. Maknanya dia buat pelan tu tak ada terfikir nak buat surau pun. Lepas tu baru surau ni nak sumbat mana. Setengah tempat dia macam tu. Setengah tempat, ada siapa pernah pergi tempat yang memang surau tu center. Memang ada design. So itu nak katanya sebelum buat apa-apa kita dah tu habit yang kedua Habit ketiga ni lah, macam mana nak bagi jadi pula. Kadang-kadang plan dah cantik tak jadi pula. Tu habit yang ketiga